Banjaran Titiwangsa. So kita akan teruskan dekat ke Kelantan, Terengganu. Jadi kita akan teruskan perjalanan kita ke mana, Sofia? Ke Terengganu. Okay, jom, let's go. Zek. Asal ibu mana tu? Cakap. Adik cakap, adik pergi mana ni? Prihatin. Saya pergi Terengganu. Sekarang ada kat mana? Terengganu. Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa. Adin. 1, 2, 3 pakat kita mari ganu. 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu. 1, 2, 3 ganti kita takkan jemu. 1, 2, 3 negeri Terengganu. Goyang tak tahu ni. Wih, goyang. Sini. Jalan je. Ya. Sama je. Mana? Okay, buka. Uyo. Berapa tu kat tangan tu bukan ada? Tangan dia ada mengepak di rambut. Tengok dalam tu, Satu je yang dia nampak. Kamu kata apa tu Kak? Going up, up, up. Happy duk. Betul. Lara. Adik minum air apa? Oh, tak Sofia punya rasa macam Tahu. Perjalanan Jom. Bentar kita dulu. Bentar kita dulu. Minum sana orang. Jom. Kita makan dulu. Cakap Sofia. Tapi duduk kat meja ni, baru boleh berapa. tidak kan? Ini banyak Jadi kalau mari pakai ni jadi berlepak. Berlepak. Jadi Ada roller ni ada bola? Ha. So? Ni saya ambil yang batang stick ni tadi. Kamu kita satu. Yang ni yang keping pula ni kita satu. Mak tu satu, Kak Ida satu, Ngaji satu. Yang pokok ekor tu nampak je lah. Saya ambil dua. Nana macam setahun yang lalu. Apa tu? Cikgu.
Ambil semua ni masuk dalam mulut tu, Oh ni dah baju. Apa kakak beli? Hah? Apa kakak beli tunjuk? Nutella. Tapi dalam ni kunafa juga. Kenapa? Kenapa? Ini Nutella. Dalam ni Nutella ke kunafa? Kenapa yang dah dicampur Nutella? Oh. Nana, satu bungkus 5 ya. Mata mereka yang kecil India ke Dia masuk nanti. Kita tengok dulu. Terima kasih. yang terletak di Kampung Ayu Dunai Darussalam. Ia dibuat pada tahun 1998. Kincir angin. Kanan banyak sultan. Kampung Glam, Singapura. Masjid ini dibina pada tahun 1824. Dah, dia dah ambil gambar. Ini dibina untuk Maharaja Al-Rafiq Al-Andir. Masih sini tu. Takut betul kamu takut jatuh. Mana dia jatuh? Takutlah. Tak apa. Kakak main dekat bawah kakak. Sama. Saya Pakat kita mari ganu 1, 2, 3 ramai-ramai kita serbu 1, 2, 3 ganti kita takkan jemu 1, 2, 3 negeri Terengganu memang padu Seruai 3 pakat kita mari ganu Seruai 3 ramai-ramai kita serbu Seruai 3 ganti kita takkan jemu Seruai 3 negeri Terengganu memang padu Ya. Ambil gambar kat sini, jom. Sini ya. Tak. Boleh ya? Sini ya, baik. Sini dulu.
Jatuh duduk. Macam buruk. Umi ada ke? Umi ada lah. Umi boleh buat museum Postcard harimau ni semua apa jenis ni semua. Ni dia tunjuk satu saja ni. Umi dah ada berapa koleksi. Ni Dia tak ni. Ini ada. Orang pejabat pos. Ni Lepas ni kita boleh buka museum ke kak? Dia contoh. Rumah budaya. Okey, kita akan pergi ke rumah pelayaran ni dulu. Galeri pelayaran di sini. Dia ada 10 biji rumah dekat sini. Masa kita buang pun gini, kita tarik pun gini. Kita buang, buang ke depan dan tarik. Tapi tak payah pusing-pusing jati. Dia stay macam ni. Kita buang ke depan dan kita tarik. Wow. Dia akan pusing. Kita buang dari dah. Tarik. Kuat sangat. Wow, kat ni ni. Mumpang. Kat mumpang ni. Nak lupa batik. Ni ada kasih. Bayangkan rumah ni baru dipindahkan 1986. Wow. Dia bagi lah. Rumah tu ni tapi tak pasang kain. Oh, katil. Ay, jangan naik. Saya ambil lah dalam ni. Wow. Saya tapi nak tengok je. Bayu dia ada tangga pula tu. Tak ada tangga lah. Orang-orang dulu tentu. Tapi tak dengar betul. Masuk dalam. Ui, ni Kok Haji Hasnah ni. Macam ni rumah Tok Kok dulu ada hancur ni. Ujung ni dengan ujung ni antara rumah dapur dengan rumah lama. Dia buat ni.